Hai korang, Assalamualaikum, saya Faizal, welcome back to my channel. Okay, dah lama sangat dah rasanya saya tak buat video. Hari ni saya bukan nak buat video mengemas rumah, saya cuma nak korang teman saya buka parcel. Parcel yang tak berapa nak parcel sangat lah, ada 3 parcel je dan parcel tu ada di dalam drawer pink ni. Okey korang, inilah dia parcel yang saya akan buka nanti. 3 parcel je. Satu parcel saya beli tahun ni, tahun 2025. 2 lagi parcel saya beli tahun lepas, tahun 2024. Tak buka sampailah hari ni pun nak buka. Jadi korang teman je lah. Saya buka parcel saya ni. Sebelum tu saya nak pergi ambil gunting dulu. Lupa nak ambil gunting. Okey korang, kita dah boleh start buka parcel. Tapi sebelum tu saya nak kena tutup dulu dengan benda lah ni supaya segala air-air dekat belah belakang ni terlindung, tersorok, segala lemak-lemak tu kan. Jadi kita lindung lah. Okay, jom kita buka. Saya memang tak fokus muka saya sebab saya tak biasa nak cakap direct depan kamera. Saya tak boleh lagi, saya tak reti dan saya rasa tak boleh. Jadi saya tak fokus muka. Jadi ni dia, saya beli beg. Beg yang banyak kompartmen. Beg ni warna pink. Tapi jangan tanya ni pink apa, saya tak tahu. Sebab pink kan ada banyak pink. Lagipun beg ni saya dah beli daripada tahun lepas, 2024. Jadi segala yang berkaitan dengan beg ni saya dah lupa dah. Harga dia, saiz dia, semua saya tak tahu, saya tak ingat. Dan saya sebenarnya saya tak rancang nak buat video. Jadi saya tak standby, dia punya harga semua saya tak standby. Jadi saya tak tahu apa-apa, saya tunjuk je lah. Tujuan saya beli beg ni sebab nak bawa pergi hospital, kira beg hospital lah. Sebelum ni tahun lepas sepatutnya suami saya dia kena tahan wad untuk buka besi dalam kaki dia. Tapi kita orang minta postpone, jadi tak jadilah. Dan masa tu juga saya dapat tahu saya ada cyst. Jadi bila kita ada cyst ni, kita dah berpenyakit lah. Orang kata kemungkinan untuk masuk hospital tu tinggi bila-bila masa je. Jadi saya saja standby beli beg. Tak kira lah kalau yang sakit tu suami saya, beg ni mungkin saya letak barang suami saya. Dan barang saya lah yang menjaga dia tu kan. Senang sebab dia banyak kompartmen. Jadi kita boleh mulakan. Beg ni besar, macam beg-beg kampung. Saiz tadi macam saya cakap, saya tak tahu. Lepas tu, dia punya tali kita boleh macam ni. Poket dia banyak. Depan ni contohnya, ni boleh letak handphone. Tapi saya tak ada handphone nak tunjuk. Handphone saya satu tu je yang tengah rekod. Tak boleh nak tunjuk. Yang ni, kita boleh letak barang mandian. Yang kata yang mini-mini lah, yang kecil-kecil tu. Contohnya ada tak dalam ni. Contohnya macam ni lah. Shampoo, sabun macam ni kan. Jadi kita boleh letak dalam ni. Benda yang kecil-kecil ke apa, senang. Jadi kalau kita nak ambil tu, kita dah tahu dah. Poket depan ni barang mandian. Poket belah sini yang bentuk macam ni, handphone. Jadi kita senang. Lepas tu ni dia ada poket belah ni. Ini boleh letak botol air. Sekejap. Aduh, badan dah besar, kau main susah lagi nak bergerak. Jadi poket ni kita boleh letak air. Macam ni. Kalau botol besar macam ni kita boleh letak 2. Muat 2. Tapi saya botol besar ni satu je, satu lagi botol kecil saya letak. Macam ni. Jadi bolehlah kita bawa satu air sejuk, satu air panas, atau air suam ke kan. Tak kira lah air apa pun. Dia ada ruang macam ni. Tak payah ajar, tahu korang bertahu benda ni. Saja je tunjuk. Lepas tu
Belah sini pun ada poket. Poket ni kalau ikutkan yang saya tengok, saya beli kat mana? Shopee kot. Dia punya iklan tu, ini letak slipper. Slipper ke kasut ke. Kalau orang nak buat pergi bersukan pun boleh ni. Jadi dia letak kasut dalam ni. Jadi tak campur lah kasut dengan bahagian atas ni. Yang letak baju tu tak bercampur. Sebab dia dia macam ni. Tak bercampur. Tapi saya tak ada kasut bersih. Nak tunjuk contoh. Semuanya yang kotor. Malas saya nak letak yang kotor. Lepas tu belakang. Belakang pun ada lagi. Dia ada poket macam ni. Lepas tu dia ada zip lagi. Macam lah kita boleh letak charger ke apa kan. Bukan. Yang ini poket okey lah. Poket tak kira lah aku nak tak apa pun. Lepas tu yang ini. Ni bukan poket tau. Ni dia. Saya lupa kita boleh sangkut. Kalau kita bawa luggage kan dia ada pemegang tu kan. Kita sangkut letaklah atas luggage tu. Jadi beg ni terduduk diam je lah atas luggage tak jatuh. Lupa saya. Maklumlah dah lama sangat beli benda ni. Dah tak ingat dah apa benda. Macam tu. Kita sangkut. Korang faham tak? Sangkut kat batang luggage tu kan. Macam tu lah. Lepas tu kita buka bahagian atas. Biasanya atas kita letak baju lah. Kalau tak apa lagi kan. Besar lah. Nampak? Besar. Lepas tu ada poket lagi ni. Yang berzip. Jadi banyak ruangan. Kau letaklah nak letak apa pun segala. Mak nenek boleh letak dalam ni. Sebab tu saya beli. Senang. Besar. Lepas tu dia ada tali ni. Lupa saya. Jadi terpulang lah. Nak bawa cara macam mana pun. Ikut suka. Nak sandang boleh. Nak pikul. Macam mana? Nak sandang. Macam ni lah. Dia selimpang tu kan. Lepas tu kalau tak nak bawa macam ni pun boleh. Terpulang lah nak bawa macam mana. Janji bawa. Janji ada beg. Tu senang cerita. Macam ni. Jadi orang kata. Harap-harap benda ni akan memudahkan saya lah. Kalau beg tu dia tak banyak kompartmen, payah juga. Semua longgok dalam satu tempat ni. Bila nak ambil, kena gali-gali keluar sini, nak cari barang. Kan susah. Jadi kalau dia dah ada bahagian-bahagian tertentu, senang punya kerja. Macam tu lah ceritanya. Lepas tu, ni barang pertama. Barang pertama, nanti saya tulislah harga dia, saya memang tak ingat. Lepas tu, kita terus ke bahagian, bukan bahagian, kita teruskan ke pasal yang kedua. Yang ini, ini saya tahu. Ini pink dia hot pink. Betul tak? Ataupun fuchsia ke hot pink macam tu lah. Korang tahu tak ni apa? Ini sebenarnya ada dua. Tapi dua-dua ni benda yang sama. Jadi saya tunjuk satu je. Semua saya beli dua. Dalam dia macam ni. Sekejap. Satu plastik ni dia ada. Dia set lah. Set. Jadi saya beli dua set. Ini semuanya barang untuk beg lah senang kita. Kau faham tak? Macam ni. Ini kita nak asingkan baju-baju. Contohnya yang ni saya letak baju. Lepas tu yang ini saya letak seluar. Tak logik. Ini seluar, ni baju ke ataupun towel ke. Yang ni kalau muat slipper, kita letak slipper. Memancau betul warna dia. Tak kira lah. Ini nak letak barang mandian yang kecil-kecil. Shampoo, sabun, deodorant. Boleh letak dalam ni. Ni kau letak lah apa benda kau nak letak suka hati lah. Macam ni. Ni kalau korang nak letak underwear pun boleh. Jadi senang kan? Kau faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Sebenarnya saya tak reti nak terangkat kat korang ni. Korang letak underwear. Nanti saya tunjuk contoh lah. Jadi dalam satu set ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam satu set ni ada 6. Harga saya tak tahu, nanti saya letak kemudian. Sebab ini pun saya beli tahun lepas. Saya dah lupa dah. Tujuan saya beli ni lebih kurang macam ni lah. Nak letak dalam beg ni. Sekiranya yang sakit tu saya lah.
Saya cakap, abang tolong ambil barang saya, ambil baju. Kalau saya yang sendiri kemas, saya sendiri ambil, saya tahu je. Tapi cuba bayangkan kalau suami kita yang ambil, dia takkan faham pun. Kan kita suruh ambil kan, habis dia punggah. Jadinya, bila saya letak baju dalam ni, kita susunan dalam ni. Towel contohnya. Slipper tak payahlah, slipper kita letak dalam benda ni kan. Contohnya slipper kan. Masuk slipper dalam ni. Macam tu. Lepas tu ni apa-apalah, semua letak dalam ni. Susun elok-elok lah. Saya cakap, abang ambil baju, yang baju saja kita labelkan. Jadi jangan keluarkan satu ni je. Ni semua baju. Yang lain tak usik. Dan benda ni kan ada bag. Jadi dia tak berterabur. Senang. Ataupun saya cakap, abang tolong ambil underwear. Ambil underwear je keluarkan. Cuba bayangkan kita lipat baju, underwear semua tu. Habis dia punggah. Lepas tu barai. Kan susah kan? Sebab tu saya beli benda-benda macam ni. Jadi kita asing-asingkan barang-barang tu. Kita ambil ni yang kita nak je. Nanti saya tunjuk kemudian. Itu kita kena pergi ke bilik saya. Sebab barang-barang semua dalam bilik saya kan. Jadi saya beli 2 set tadi. Saja je. Kalau nak pergi holiday pun boleh juga kan. Tak semesti pergi hospital kan. Lepas tu, barang yang seterusnya. Kejap. Kita sambung kejap lagi. Take 5. 2,000 years later. Okey. Jom sambung barang yang terakhir. Penat. Dia kalau orang yang biasa buat video bercakap-cakap ni, dia tak kalut. Tapi sebab saya tak biasa, saya kalut. Jadi bila dah kalut tu jadi penat. Suara termengang-mengang. Segala benda macam kecil. Tegas pula. Ni beg lagi. Korang dapat bayangkan tak? Sebab dia tengah viral ni. Tak adalah viral sangat. Saya beli waktu memang betul-betul tengah viral. Tapi sebab saya buka lambat, dah tak apa-apa nak viral sangat lah. Jadi, ni beg. Orang panggil beg apa? Saya lupa lah. Beg makeup. Lebih kurang lah beg makeup. Beg seberguna sebenarnya. Sebab dia macam-macam isi. Dia sebesar ni. Besar lah. Badan saya yang besar ni, dia boleh tutup. Maknanya dia besar lah. Jadi dia, kalau beg makeup kadang-kadang kecil kan. Jadi aduh, semut. Ini besar dan kita boleh letak macam-macam barang. Tak adalah nak bawa 2-3 beg. Dalam satu beg kita boleh isi macam-macam barang. Korang mesti dah tahu kan, sebab benda ni dah viral. Ni saya beli warna pink. Pink apa Pink apa disebut? Entahlah pink apa entah. Dia ada 2 pink. Satu soft pink, satu lagi dark pink kot. Dia panggil dark pink tapi tak adalah dark sangat. Jadi dalam dia macam ni. Banyak kompartmen dia. Poket-poket ni, celah-celah pabedah ni. Jadi bila kita letak barang kita, dia duduk diam. Tak adalah dia berterabur. Kalau kita letak lambak je kan dia berterabur. Ni bila dia ada macam ni, dia ada bahagian-bahagian dia. Tak adalah berterabur. Macam tu, besar. Jadinya dekat sini, depan pun ada zip lagi. Tu dia. Yang kita boleh letak makeup. Berus. Apa-apalah, tak tahulah. Belah belakang ni pun ada zip lagi. Macam ni. Jadi besar. Orang kata kalau kita nak pergi travel, kita boleh letak macam-macam benda dalam satu beg. Tak payah nak bawa banyak-banyak beg. Macam-macam beg. Besar biar tahan lah. Harga dia berapa pun dah. Agak, untuk saya rasa macam mahal jugalah. Kalau orang yang orang kata berduit tu, alah kacang je nak beli ni. Tapi kalau untuk saya mahal lah. Bagi saya mahal. Jadi, beg ni dengan beg yang ini, saya akan bawa pergi ke bilik saya dan kita buat demo lah macam mana barang-barang, susun barang-barang. Okay, jom kita beralih ke bilik saya. Jom.
korang, kita try buat demo letak barang-barang. Kita buat dalam beg ni dulu, kemudian baru kita buat dalam beg ni. Apa yang kita nak letak? Sekejap tempat yang kasut ni saya try letak ni slipper rumah ni. Muat ke tak muat sebab dia bukan khas untuk slipper pun. Saya je nak try. Kat slipper boleh lah, kalau kasut tu tak boleh lah, tak muat lah. Macam ni. Jadi bila kita dah letak dalam bekas macam ni, kita letaklah kat dalam ni. Ni sumbat dia. Ambil kau, duduk dalam tu. Settle slipper. Kita buat apa kita try letak alui. Contoh ni lah. Alui ya Allah. Kita letak dalam ni lah kot. Cuba ngam. Yang pandai saya. Sini. Lepas tu kita zip lah. Kacau lah. Macam ni, ngam-ngam pandai tu. Lepas tu dia ada ni. Senang kita nak pegang. Contohlah. Letak. Lepas tu kita ambil apa lagi? Kita ambil seluar, towel. Macam ni, contohlah. Lepas tu kita ambil t-shirt lah. 1 t-shirt, 2 t-shirt, 3 t-shirt. Contoh lah. Lepas tu kita lipat. Yang ni ambil yang besar lah. Kita letak. Ada 2 towel. Kita letak dalam ni. Kau nampak ke? Lepas tu fake shoot. Takkanlah duduk hospital nak pakai bergaya pula kan. Boleh je bergaya tapi nanti tak selesa. Lepas tu kita tutup. Ni pun ada pemegang juga. Nampak tak? Macam tu. Lepas tu tak sana. Kita lipat ni. Contoh lah kan. Saya ambil yang semua warna pink. Senang. Lipat dulu. Saya lipat cincang-cincang ya. Nak tunjuk contoh je kan. Ni cara saya lipat baju. Letak simpan dalam poket dia supaya tak berterabur. Lepas tu kita lipat lah yang seterusnya. Kat rumah saya ni baju t-shirt ni semua gantung, tak lipat pun. Yang lipat hanya towel, kain plekat, underwear,
Lepas tu seluar pendek ke macam tu lah. Seluar panjang gantung. Seluar pendek macam tu je lah. Baju memang tak lipat. Sebab apa? Sebab malas. Malas satu hal, tak adalah malas sangat, boleh je nak lipat hari-hari. Tak ada hal pun. Cuma kalau lipat ni susah sikit kita nak memilih. Lagi-lagi kalau suami saya, kalau kita lipat tu dia nak pilih, habis dia teraburkan semua benda. Jadi saya kena gantung, senang. Dia selak kan. Kalau saya lipat okey je. Saya ambil pun saya ambil elok. Kita ambil dengan penuh cermat. Tapi kalau suami saya memang tak lah. Dia tarik ikut suka dia je, berterabur yang lain-lain. Sebab tu saya tak nak. Nanti dia akan ambil baju yang bahagian atas je, yang bawah-bawah dia tak usik. Jadi hari-hari pakai baju yang sama. Hari ni pakai baju A, esok baju B. Lusa baju A, lepas tu yang seterusnya baju B. Itu je lah, balik-balik diulang-ulang. Sebab senang nak ambil bahagian atas je. Jadi saya gantung. Ni contoh 3 baju yang saya dah lipat. Lepas tu kita letak dalam beg yang seterusnya. Kita letak. Macam ni. Jadi satu beg baju. Satu beg ni. Contoh semuanya seluar lah. Saya tak campur towel. Towel letak bahagian lain contohnya kan. Jadi bila kita tindih dia rapi lah. Dia rapi. Contoh macam ni kan. Kalau kedudukan dalam beg macam ni. Bila saya cakap abang ambil underwear, dia ambil ni je. Yang lain-lain dia tak usik. Abang ambil seluar, ambil ni je. Yang baju ni dia tak usik lah. Kalau dia usik pun benda tu di dalam beg. Jadi dia tak terbarai. Itulah tujuannya. Jadi kita try susun. Kita letak yang bahagian besar bawah lah. Letak sini. Semalam nak ala-ala kamera. Jadi macam tu lah je. Bahagian tu kita ambil lagi. Kita letak sini. Sini. Punya malas nak alih kamera. Yang ni tak atas dia. Macam ni. Macam tu lah. Lepas tu yang ini ada lagi ni. Contohnya kita nak ni settle lah. Lepas tu yang bahagian ni kita nak letak mandian tadi kan. Katalah tak nak warna ni, tak cantik. Kita nak sedondon. Talilah kat sini. Tambahlah lagi bedak ke apa-apalah. Colgate semua bahagian letak dalam ni. Letak dalam ni. Abang ambil bahagian mandian. Dia ambil ini je lah. Kalau tak habis dia punggah. Contoh macam tu lah. Macam tu. Lepas tu apa lagi nak tambah? Boleh. Kalau tak nak letak ni. Bahagian ni kita boleh je. Boleh. Lepas tu apa lagi nak letak? Kipas. Contohlah. Sumbat je lah mana-mana. Boleh je. Lepas tu yang ni boleh je. Belah dalam pun boleh. Tak ada masalah. Banyak kompartmen. Dalam ni ada lagi. Ini kalau kita nak letak barang-barang berharga dalam ni contohnya pos tadi pun boleh kot. Tak tahu muat ke tidak. Ayolah. Posnya besar. Isinya tak ada pun. Macam ni kan. Saya beli yang jenis macam ni. Jadi saya asing-asingkan duit saya. Duit barang dapur basah, barang dapur kering. Macam-macam lah. Jadi saya tak adalah terpakai duit yang tak sepatutnya. Ini nak promote apa sebenarnya ni. Katalah barang berharga, kita tak boleh dalam. Tapi tak muat. Besar gajah. Kita letaklah mana-mana boleh. Sini pun boleh lah. Sebab dia muat tu kita letak je lah situ. Jadi nak letak dalam pun boleh. Tak ada hal. Macam tu. Lepas tu, mana tadi botol air? Gigih saya nak tunjuk kat korang ni. Padahal panas ni, tak pasal kipas. Macam ni lah. Segala mak nenek ada dalam tu. Ni handphone. Tak ada, tapi tak ada handphone lah. Tak ada apa nak ditunjukkan. Handphone tak ada. Lepas tu,
kita try bawa. Contohnya macam ni lah. Tak ada hal lah, ni simpan. Kali ni kat dalam pun boleh. Kalau tak nak macam ni, nak pikul macam ni pun boleh. Nak senang lagi, kita jangan bawa sendiri. Kita suruh suami kita yang bawa. Lagi senang. Kita lenggang kangkung. Macam ni lah. Ikutkan ni boleh masuk lagi ni. Sebab banyak lagi ni. Kosong. Apa nak masuk lagi? Korang nak masuk sekali dalam ni pun boleh. Masih luas. Macam nak tunjuk. Nampak dah. Masih ada kosong lagi. Korang nak letak baju, tak nak balik langsung, nak duduk terus dalam hospital tu pun boleh. Dah, saya pergi dulu. Bye. Kerja tak habis lagi, nak buy apanya? Lupa. Ni ada lagi satu. Kita tunjuk yang ini pula. Ini duduk jauh-jauh. Jom. Benda yang barang-barang ni kita kena ambil kat belakang ni. Apa lagi nak ambil? Sekejap saya ambil tisu basah. Ni contohlah. Saya punya barang tak banyak, jadi kita tunjuk apa yang ada je. Kita beralih ke sana. Kejap. Saya punya tripod ni pun dah problem sebenarnya. Jadi, company lah sekejap. Kejap. Boleh tak macam ni? Dah macamkan dalam pula. Okay, biasa tutup dulu. Tutup air. Lepas tu ni. Barang saya tak banyak. Jadi, apa yang ada je lah. Beg ni kan. Saya cakap tadi dia macam-macam ada. Dua bahagian ni sama. Dia punya bentuk dalam dia tu, dia ada poket-poket macam ni kan. 3 poket, tengah-tengah boleh letak. Dia samalah, belah sini tu sama. Ni dua sama. Jadi apa yang kita nak letak? Contohnya yang bahagian sini, duduklah diam-diam. Kita letaklah benda ni. Tak tahu ni apa. Letak, jadi duduk diam lah. Tapi tak diam juga. Kita letak lagi tambahan supaya dia duduk diam. Lepas tu kita letak apa lagi? Ni. Barang tak banyak lah nak tunjuk. Duduk dan diam situ. Ni kau bukan nampak. Jauh kan? Tak apalah. Macam tu lah. Dia kurang. Lebih kurang. Dia macam ni. Kat sini pun boleh letak lagi. Tapi saya tak ada barang banyak. Jadi benda yang macam ni kita boleh letak samalah kat sini. Tapi ni itu je yang saya ada. Dan saya malas nak keluarkan benda-benda lain. Korang tak contoh emas kurang, letaklah sini. Lepas tu tutup. Ada lagi satu, letaklah sini. Macam ni. Lepas tu tutup. Orang beli beg makeup, saya nak beli beg makeup. Padahal saya tak ada pun barang makeup. Satu yang bahagian kosong ni, kita boleh letak tisu basah. Tu je contoh yang ada. Lepas tu, bahagian ni, kita letaklah berus yang tak apa-apa nak berus ni. Saya ada dah 3 berus. Percaya tak kalau saya cakap, saya beli tapi tak pernah guna. Masih dalam plastik. Tengok ada punya bulu-bulu tu, putih lagi. Saya bukan kerja makeup. Situ tu boleh lah. Letaklah sini. Contoh kan. Sikat. Bantai lah. Macam ni. Lepas tu apa lagi? Teruk sangat macam tak ada barang kan. Sekejap. Contohlah, letaklah. Tunjuklah sikit. Padahal tak pernah pakai pun. Ni letaklah. Apa nama ni? Tak tahulah apa.
Lepas tu kau letaklah sini. Ni lip booster. Ni lipstick. Lepas tu itulah dia. Letak macam tu. Acah-acah padahal tak pakai pun. Macam tu. Sebenarnya ruang dia masih banyak. Ini masih kosong. Jadi kalau nak letak mandian, Colgate, shampoo, pencuci muka, segala bagai, semua masih boleh letak. Banyak lagi masih boleh letak. Sebab masih kosong tak? Saya boleh kemik-kemikkan lagi sebab apa kosong. Nampak tak? Inilah dia. Untuk travel memang sesuai. Hospital pun boleh juga sebenarnya. Macam-macam boleh isi. Nak letak purse kat sini boleh. Letak kipas boleh. Korang letaklah apa-apa kau nak letak. Jangan letak kucing sudah. Dah jom kita acah-acah. Macam ni nampak. Tapi kalau di hospital ni pun dah cukup dah. Bawa bagai-bagai nanti doktor cakap awak sebenarnya sakit ke atau awak nak pergi bercuti kan. Cantik tak? Jadi itu je lah setakat ni video saya. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Okey, kali ni betul-betul bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.